Okey, kita saksikan sedikit highlight bagi perlumbaan Petronas Minda Prime Cup sebelum kita ke podium bagi kategori ini. Pada peringkat awal lagi, perebutan antara Amir, Suhadi dan juga Sani Irfan yang menjadi tumpuan kerana mereka berada di hadapan. Pendidikan tentangan, tapi kedudukan 1, 2, 3 dikekal agak lama. Amir mempertahankan kedudukan sebelum Suhadi dan juga Sani mencuba untuk memintas, berikan tekanan kepada Amir Ashraf. Ahmad Azman, beberapa insiden yang berlaku dalam perlumbaan. Battle tempat pertama, 8 pelumba, kedudukan yang rapat untuk merebutkan perebutan tempat yang pertama. Tapi Amir daya pertahankan kedudukan ini walaupun attack habis-habisan oleh Suhail Diramat dan juga Sani Irfan. Tapi kita perhatikan Hafinas Muhammad Ali yang datang dari belakang. Dia tiba untuk memberikan tekanan kepada pelumba-pelumba di hadapan. Nombor 35 itu kita nampak sekarang ni. Telah pun sampai Hafinas Muhammad Ali. Yang ketujuh, dia cuba untuk memintas Sani Irfan. Sani daya mempertahankan kedudukan di sini tapi di level 8 dan 9. Waktu ini Amir telah pun kalahkan kedudukannya. Boy tempat yang kedua dan kita nampak Hafinas telah pun berjaya memintas untuk naik tempat yang ketiga.